Senang je ni nak urus ni. Borang je. Submit. Dapat duit, settle lah. Balik. Oi, kena pergi mahkamah syariah, kena ada CJ kena rantik pentadbir, dapat surat kuasa lagi banyaknya. Zabedah, kau pernah urus pusaka awal pakcik kau kan? Susah tak prosesnya? Senang je. Dalam 6 bulan, setahun macam tu siap lah. Lama Macam mana? Waris setuju tak dengan pembahagian ni? InsyaAllah cik, setuju lah. Tapi kalau dia yang tak puas hati tu, nanti kita meeting semula lah. Okay, baik. Ini korang tambahan. Sini isi. Allah, makin banyak pula borang aku nak isi ni. Aku nak duit. Ini isi borang tu, borang ni. Many months later. Hello Badrul. Cik, so nak dapat duit tu duit lawyer boleh nak bayar? Lawyer? Ingat free Bapak bulan-bulan aku gaduh. Lepas tu kena bayar lawyer lah. Tinggal apa je untuk aku ni?